Eli Iskandar berada di sana nak mengajar kita macam mana untuk melabur dengan bijak, pintar. Silakan Eli. Silakan Eli. Saya nak mengajar ya. Bukan saya nak mengajar. Sebenarnya saya nak diajar oleh seorang pakar dalam bidang pelaburan ini. Saya bersama dengan Cik Nurizam Tukiman, Presiden Persatuan Pelabur Strategik Melayu Malaysia. Yes. Apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudi bersama kami. Sebenarnya saya ni bukanlah pakar dan saya langsung tak tahu tentang, bukan langsung tak tahulah. Saya tahu tapi hari ini saya harap Cik Nurizam boleh mencetuskan minat saya dan juga penonton, sebab ini pelaburan salah satu daripada cara kita untuk membuat kata tabungan untuk jangka masa panjang juga dan mempelbagaikan lagi lah ekonomi kita. Jadi okey, sebelum tu kita nak cakap tentang pelaburan ni, adakah ia boleh dilakukan oleh semua orang, sesiapa saja boleh melabur? Kena ada duit je atau macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ali. Sebenarnya pelaburan saham ni semua orang boleh melabur sebenarnya. Asalkan umur dia 18 tahun ke atas. Okey. 18 tahun ke atas dan dia bukan bankrupt. Dan dia bukan bank. Dia bukan bankrupt. Maksudnya semua orang boleh melabur saham. Dan sebenarnya banyak orang yang ingat melabur saham tu mesti perlukan modal yang besar. Ya. Mesti modal puluhan ratus ribu, jutaan ringgit. Sebenarnya banyak saham-saham sebenarnya yang mana nak melabur tu dengan RM1,000 pun dah boleh start melabur. Cuma bergantung kepada harga saham yang kita ingin beli. Okey. RM1,000 pun boleh beli saham. Okey, sekarang ni bagaimana kita nak apa istilahnya sebagai menceburkan diri dalam pelaburan saham ni, nak berjinak tu tapi nak mula tu, di mana kita nak mula? Okay. Nak mulakan saham ni sebenarnya simple. Rule yang pertama sekali, kita mesti kena buka akaun saham. Okey. Buka akaun saham atau dipanggil sebagai CDS, Central Deposit System, dengan syarikat-syarikat broker saham yang bertauliah. Okey. Yang bertauliah tu maksudnya yang diluluskan oleh Suruhanjaya Securities Commission. Okey. Maksudnya yang di bawah SC tu kita buka akaun dan kita berkenalan sedikit dengan remiser ataupun dealer syarikat tu. Maksudnya sebagai pelabur ni dia mesti kena buka akaun dulu. Tu rule yang pertama. Keduanya dia kena buat kajian saham tu. Sebab saham ini adalah pemilikan perniagaan. Maksudnya apabila you beli saham, contoh dekat dalam surat khabar ini hari kebetulan ada berita harian di bahagian bisnes ni. Jadi bahagian bisnes ni, jadi kalau you tengok tu, maksudnya saham tu adalah pemilikan perniagaan. Maksudnya kita beli saham, maksudnya kita memiliki perniagaan-perniagaan yang ada dekat dalam Bursa Malaysia. Okey, tunjuk. Ini antara sisipan yang saya biasa jarang sentuh lah. Saya ketepikan. Okey, mungkin dapat diberikan pencerahan sikit, okay. So ini bahagian memang biasalah. Ini kerana ada setengah orang buat bungkus nasi lemak ni sebenarnya. Jadi sebenarnya ini saham-saham yang tersenarai di Bursa Malaysia. Ada lebih kurang dekat 1,000 syarikat. Jadi kita boleh kenal pasti saham tu syariah ataupun tidak. Maksudnya ada syariah ataupun tidak. Dia ada button, ada logo kat situ. Ada kotak kat situ yang mana dia tunjukkan syariah ataupun tidak. Jadi harga yang ada dalam surat khabar ni adalah harga saham seunit. Maksudnya seunit. Jadi maksudnya nak beli saham kat Bursa Malaysia, darabkan dengan 100 unit bersamaan dengan satu lot. Jadi kalau tengok contoh harga-harga saham ni, even Media Prima, contoh Media Prima lah ini hari, contoh Media Prima. Jadi harganya kalau kita tengok sini lebih kurang RM1.65. Jadi itu bersamaan dengan RM165 untuk satu lot. Untuk satu lot? Yes. Okey. Ya. Okey, selepas kita mengenal pasti ataupun ada cara untuk mengenal pasti yang mana yang sewajarnya untuk kita melabur kan, yang berpotensi. Betul. Jadi kat dalam ni kalau tengok memang ada 1,000 syarikat ni, banyak ni. Ya. Jadi masalah pelabur adalah dia tak tahu mana satu nak pilih. Sebab ada modal dia lah, dia ada tak banyak. Jadi kalau nak beli semua tak mampu kan. Jadi sebagai seorang pelabur sebenarnya rule yang pertama, kita kena pastikan syarikat itu untung. Itu rule pertama. Okey. Syarikat untung. Keduanya, syarikat berpotensi untuk untung. Dan yang ketiganya, syarikat mampu mengekalkan keuntungan. Jadi kalau tiga-tiga elemen ini, kita sebagai pelabur, kita beli saham dia dan kita simpan. Jadi apabila kita beli saham dan simpan, maksudnya jadi bos lah. Orang lain kerja. Orang lain kerja. Kita beli saham, simpan. Macam contohnya Warren Buffett. Mana pernah pergi kerja pun. Just dia ada berbilion-bilion duit dengan antara orang terkaya kat dunia yang memiliki saham. Even contoh Tan Sri Said Mohtar Al-Bukhari. Tan Sri Said Mohtar Al-Bukhari hanya kelulusan setakat tidaklah tinggi, tetapi dia memiliki syarikat-syarikat di RBI contoh. Dia memiliki Johor Port. Dia memiliki bank muamalat. Dia memiliki baru ni minggu lepas Malakoff Berhad disenaraikan dengan modal pasaran lebih kurang 9 bilion.
Jadi tadi saya mau tahu ini bukanlah kelulusan dalam bidang engineering atau sebagainya, tapi dia memiliki saham. Jadi saham itu bermaksud pemilikan perniagaan walaupun kita sekolah tak tinggi. Dulu bercita-cita jadi doktor, tak capai. Tapi caranya adalah kita beli saham KPG Healthcare contohnya. Maksudnya KPG Healthcare kita memiliki saham syarikat yang mana menjalankan bidang kesihatan. Okey, nak menjadi celik seperti orang-orang hebat yang apa ni yang Nizam sebutkan tu, macam mana? Okey, kita dah buka akaun. Kemudian kita perlu berkenalan dengan orang-orang yang arif dalam bidang ni kan. Dan pada masa yang sama kita tak nak terlalu mengikut semua kan. Takutlah kadang-kadang ada perkara yang kita perlu kreatif supaya taklah salah melabur dan sebagainya. Yes, betul. Okey, macam mana kita nak menjadi celik kepada syarikat-syarikat mana yang berpotensi? Macam mana kita nak kenal syarikat ni untung, syarikat ni ada potensi dan sebagainya? Okey, cara dia sebenarnya mudah sekarang ni sebab sekarang pun zaman IT. Boleh layari website www.bursa.malaysia.com. Bursa Malaysia, okey. Okey, daripada website bursa.malaysia.com tu ada banyak syarikat-syarikat yang mengumumkan syarikat dia untung ataupun tidak. Jadi kat situ kita beli berdasarkan pada syarikat tu. Rule number one, mesti syarikat tu untung. Keduanya berdasarkan kepada trend syarikat. Kajian melalui technical analysis, iaitu mengkaji harga-harga yang lepas dengan menjangkakan harga itu kita melihat kepada trend dia. Naik ataupun turun. Jadi kita ambil contoh saham Nestle. Nestle pada tahun 2007 harganya lebih kurang RM20. Ini contoh saja. Ini hari harganya lebih kurang RM70. Bermaksud kita beli saham, kita memiliki perniagaan, kita dapat keuntungan harga saham yang pertama. Ya, you tak perlu sibuk-sibuk nak berniaga atau sebagainya, memiliki saham Nestle, ini hari daripada RM20 dah RM70. Iaitu kenaikan hampir 300% lebih. Dalam tempoh lebih kurang 7 tahun. 7 tahun. 300%. Ya. Itu tempoh 7 tahun. Lepas tu you dapat dividen. Dividen yang diberikan oleh syarikat. Syarikat untung dia akan bagi dividen kepada pemegang saham. Tahu-tahu dalam akaun bank tu dia dah bertambah. Okey, dengan contohlah saya ada RM3,000 lah. RM3,000. Ni orang pertama baru nak berjinak-jinak. Ya, kalau boleh kita ke sini lah sebab sini ada whiteboard. Jadi boleh. Cikgu Nurizam ni dengan Nadia boleh membantu sekali. Sebab saya pun nak tahu juga, saya pun ada soalan nak ditanyakan juga. Baik, okey. Okey, teruskan soalan anda sebelum saya bertanya soalan. Nanti ada peluang untuk anda. Saya ada RM3,000. Duit ni RM3,000 ni saya nak buat melabur saham Okey, dan saya dah buka akaun. Kemudian next step untuk syarikat macam mana yang saya boleh pastikan saya boleh masuk? Sekarang ni trend saham ni mengikut pada trend. Jadi pada pandangan kita di bahagian di Satuan Pelabur Strategik Malaysia, jadi kebanyakan kita galakkan pelabur-pelabur tu melihat kepada potensi perniagaan berkaitan dengan kesihatan dan juga teknologi. Teknologi dan kesihatan ya. Ini daripada kita di Persatuan Pelabur. Dan setiap tahun berbeza, yang mana menunjukkan peningkatan dan ada yang memang stabil je. Jadi biasanya kalau yang baru pilih yang agak stabil maksud kita trend syarikat itu. Contoh syarikat sekarang oil and gas, harga minyak mentah turun, maka harga saham-saham yang berkaitan dengan oil and gas berlaku penurunan yang agak dahsyat sebenarnya. Ada setengah saham tu daripada harga RM8 sekarang harga tinggal RM1. Jadi sekarang kena beli. Tak boleh. Bukan Sebab saham yang turun boleh turun lagi. Ada satu kes iaitu saham Transmart daripada RM14 turun ke paras 7 sen. Jadi kita ingat dah turun. Maksudnya kita kena ada cara dia, iaitu daripada sudut fundamental dan juga teknikal. Okey, cara dia macam mana? Contoh tadi Eli kata modal RM3,000. Jadi kita ambil contoh, mungkin dalam ni saya sebagai contoh saja. Jadi kalau kita tengok contoh di bahagian surat khabar ni ada saham teknologi, contohnya kita ambil contoh Ace Market lah. Kita ambil contoh sebagai saham saya ambil contoh sebagai Iris Corporation Berhad. Iaitu Iris ni contoh Jadi mungkin boleh pegang sekejap. Jadi harga dia Iris tu. Contoh ada 1,000 syarikat. Pelabur boleh memilih mengikut kesukaan dia. Contoh. Jadi kita ambil contoh saham Iris. Ada setengah-setengah surat khabar yang mana ditunjukkan logo seperti ini. Jadi kalau logo seperti ini bermaksud saham itu syariah. Perniagaannya halal. Logo 4 segi je? Gitu. Maksudnya ada logo 4 segi tu. Jadi Iris ambil contoh harga 29 sen. Jadi Eli ada modal RM3,000. Jadi RM RM3,000 bahagikan dengan 29 sen. Jadi dapat lebih kurang hampir 10,000 ataupun ambil contoh kalau bundarkan lebih kurang kepada 10,000 unit. Sebab semua dah bentuk unit unit. Maksudnya kita lebih mudah. Jadi kalau dengan 10,000 unit maksudnya Eli akan dapat 4 kelebihan. Pertama, you adalah sebagai pemegang saham. Jadi you akan dapat dividen.
Contoh syarikat bila mana dapat dividen, so far Iris Corporation Berhad dan banyak syarikat-syarikat yang ada dekat Bursa Malaysia yang sebenarnya memberikan dividen setiap tahun. Rule dia syarikat mesti untung. Okey, apabila dividen semakin meningkat, maka harga saham akan meningkat. Ya. Rule dia mesti syarikat untung. Macam tadi oil and gas, keuntungan berkurangan sebab harga minyak mentah turun. Maka dividen akan berturun, harga saham akan turun. Jadi syarikat teknologi, ramai orang yang mana perlukan teknologi, ada setengah orang tu bangun pagi bukan tengok anak, tengok handphone dulu. Tengok WhatsApp dulu. Dia perlukan teknologi. Jadi apabila orang gunakan teknologi dalam kehidupan kita, maka syarikat itu untung, dividen makin naik. Harga saham makin naik. Dan ketiganya adalah kita katakan kecairan. Liquidity. Sebab kalau kita kalau contoh, ambil contoh, kelebihan saham adalah kita boleh jual bila-bila masa. Maksudnya kalau kita mungkin terlibat dalam sektor-sektor yang lain, ada setengah tu ambil masa hampir 6 bulan untuk dapat balik duit. Ada yang 3 hari? Ada ke? Apa itu? Yang cepat. Ada jenis saya tengok yang cepat betul. Yang main cepat tu. Itu bahaya kan? Kalau dengar tu, you kena tutup telinga. Itu nama kontra. Kontra pelaburan singkat secara kontra ini kalau dengar kena tutup telinga. Jangan sampai sebab kontra ini pengalaman saya lebih kurang hampir lebih kurang 15 tahun dalam dunia saham ni. Saya dapati orang yang melabur secara singkat ini pasti tak lama. Mana-mana yang nak untung secara singkat dalam pasaran saham biasanya akan 9 daripada 10, hampir 10 sebenarnya akan rugi. Sebab tu saya memberi ingatan pada orang di luar sana. Itu rule pertama. Yang mana sebab kita melabur saham memiliki perniagaan. Kita nakkan business tu. Kita nak ownership tu. Yes. Kita Eli boleh pergi AGM syarikat dan boleh pilih lembaga ahli director-director yang Eli suka. Hatta Eli sendiri boleh lantik diri Eli sebagai director. Dengan syarat mencukupi saham. Okey. Dan kalau kita cakap mengenai pelaburan, ada juga jenis pelaburan yang tidak boleh melakukan pelaburan kecil. Maknanya bermula dengan jumlah contoh 3,000 ni tak boleh. Dia kena jumlah besar. Jadi kita kena bergabung dengan orang yang boleh membeli jumlah yang besar. Itu yang dinamakan itu amanah saham. Jadi memerlukan orang lain untuk membeli saham bagi pihak kita lah. Yes, itu amanah saham. Dalam yang konsep yang sekarang saya terangkan dalam Sabah ni adalah melabur sendiri. Iaitu you labur secara terus ke Bursa Malaysia. Okey, jumlah sekecil mana yang boleh dilaburkan? Ini tadi contoh. Sekecil mana? Kalau lebih kecil dari ini, kalau Eli ada 3,000, kalau orang lain tak ada 3,000? Bergantung kepada harga saham. Kalau harga 29 sen, darabkan dengan 100 unit, maksudnya modal kita adalah RM29. RM29 pun boleh? Betul. Boleh. Tapi perlu didarabkan dengan jumlah unit 100 unit. Bursa Malaysia dah tetapkan hanya 100 unit. Dulu 1,000 unit Eli. Tapi sekarang dah mudah. Jadi paling rendah boleh 100 unit pun boleh. 100 unit darabkan dengan harga saham. Tapi logiklah nak niaga niaga burger pun modal dah 10,000 sekarang. Tapi setengah orang macam takut nak bermula. Jadi mungkin nak mencuba atau bagaimana nak melabur dalam jumlah yang besar tu. Okey, buka akaun apa tadi yang disebutkan? Akaun CDS. Akaun CDS tu jumpa remiser ataupun dealer yang berlesen. Ada minimum CDS buka RM10 saja. Buka RM10 saja CDS. Lepas itu kita dah boleh mula melabur. Banyak orang kat luar yang mana beranggapan saham tu risiko tinggi. Saham tu risiko tinggi, bahaya, tsunami berlaku, saham tu. Ini adalah kepercayaan karut-marut yang diturun-temurunkan daripada satu generasi ke generasi yang lain. Jadi sebagai seorang pelabur sebenarnya kita bila buka akaun saham itu kita tengok pada basic dia tadi, iaitu pada perniagaan dia tadi. Jadi jangan risau sebenarnya pelaburan ini risiko tinggi hanya kepada yang tiada ilmu. Rule dia. Hatta berniaga burger sekalipun kalau tak ada ilmu kita boleh rugi dengan perniagaan burger kita. Betul. Ni ada satu soalan penting. Saya dengar sangat tahun ni ada dua pendapat. 2015 tak elok nak melabur. Tapi lebih ada yang saya dengar, ada orang-orang pintar yang mengatakan bahawa 2015 merupakan tahun yang terbaik untuk melabur, lebih lagi hujung-hujung tahun ni. Itu tepat sekali. Kalau orang Jawa cakap jempol. Jempol. Maksudnya sebenarnya tahun 2008 ekonomi gawat. Tahun 2009 ekonomi gawat. Betul. 2010 ekonomi gawat. Betul. 2011 gawat. 2012 gawat. 2013 gawat. 2014 pun orang kata gawat. Ni 2015 pun orang kata gawat. Habis bila yang ekonomi tak gawat tu? Bila dah? Takkanlah tiap tahun gawat. Logik akal sikit. Ketika harga ringgit, orang kata nilai ringgit turun. Sebenarnya banyak syarikat-syarikat yang terlibat dalam semiconductor dan juga yang terlibat dengan bidang-bidang pembuatan. Sebagai contoh, Carex Berhad. Dia syarikatnya naik hampir 100% kerana dia mengeksport. Kerana bila mana ringgit turun, mudah untuk kita mengeksport kerana orang akan beli banyak produk-produk kita lagi. Sebenarnya walaupun orang kata ringgit turun, sebenarnya inilah ketika orang tak nak melabur, kita kena ambil peluang untuk melabur. Ketika orang sibuk nak melabur, kita sikit-sikit kita menjual.
Kita boleh kenal pasti tak kesempatan macam tu? Maknanya time orang ketika orang tak nak melabur, masa itulah kita ambil peluang tu. Ada ilmu tertentu ke untuk nampak? Ada. Sebenarnya seperti sekarang. Seperti sekarang ni ketika kita masuk bulan Jun dah hampir setengah tahun, tahun 2015, masih ada di kalangan setengah-setengah yang saya jumpa beranggapan ekonomi gawat. Dia lupa yang ekonomi gawat tu dah daripada 2008 dah. Jadi sebenarnya bukan masalah ekonomi, sebenarnya masalah individu tu sendiri yang tak nampak peluang. Contoh dulu tanah di Sepang. Saya ambil contoh yang mudah. Tanah di Sepang dulu orang kata tempat jin bertenang. Itu daripada sudut pelaburan hartanah. Sekarang jin pun dah jadi kaya. Ada jin. Tak sebab jin bertenang, jin dah jadi kaya. Sebab tanah Sepang dah naik harga. Itu maksudnya, inilah sebenarnya peluang yang ada di dalam pasaran saham Bursa Malaysia sebenarnya. Jadi kita tak nak jadi di kalangan orang-orang yang menyesal. Ya. Jadi itu yang penting untuk kita rebut peluang, mencari peluang. Jadi kalau ada 18 tahun dah boleh mula lah ya. Yes, saya. 18 tahun. Jadi inilah peluang anda untuk menjana kewangan anda. Saya rasa kan kena jemput tiap-tiap minggu ni Cik Nizam ni. Dan yang penting tu tak boleh cepat melata. Kalau kita tengok harga turun. Memanglah rugi kalau jual sekarang. Jadi kena tahan lah. Contoh ada setengah-setengah pelabur tu bila berlaku tsunami, dia terus nak jual saham dia. Tsunami itu berlaku di Jepun. Kita ni contoh Old Town Berhad. Old Town Berhad. Kita memiliki saham Old Town. Old Town itu meniaga kopi, nasi lemak. Tsunami yang berlaku di Jepun apa kena-mengena dengan Old Town kat sini? Ini yang sebenarnya pelabur kena faham, iaitu jangan terikut-ikut dengan sentimen. Betul. Ni bila berlaku ada masalah di Greece atau sebagainya, ada berita tentang kenaikan atau penurunan interest di Amerika, sebenarnya terus mengambil keputusan secara langsung kepada pegangan saham. Sebab dia dengar orang cerita semua, dia jadi risau. Yes, inilah sebenarnya ada beza antara orang tahu dan yang faham. Tahu melabur ini ramai. Yang faham melabur ini mengambil masa melalui pembacaan dan kita kena buat rujukan dan kajian juga. Dan untuk menambah ilmu, macam-macam seminar ada. Dan kalau anda nak kaya bila lagi? Kalau tidak, anda akan sentiasa berada di takuk lama, berada di situ. Bagaimana nak memajukan diri anda? Cuba kita tambah ilmu. Dan dapat ilmu, baru kita cuba. Dan faham tentang perkara ini, dan supaya menjadi celik lah, boleh nampak di mana kesempatan tu. Ya. Tapi sudah tentu ada risiko. Ada penipuan dalam pelaburan, ada manipulasi. Tapi kita kena pintar lah. Tepat sekali Eli. Iaitu sebenarnya pelaburan saham ini pertama orang ingat risiko tinggi, tapi sebenarnya kalau kita lihat banyak kes-kes penipuan Geneva Gold lebih kurang 5 bilion. 5 bilion, banyak tu 5 bilion. Geneva Gold, majoriti orang Malaysia masuk. Yang terbaru U-Token, U-Fund, daripada zaman Swiss Cash. Ramai orang nak melabur tetapi mereka malas nak belajar. Ini masalahnya. Nak kaya. Betul. Tapi ada setengah kes tu seorang yang terlibat dalam bidang pendidikan, seorang guru yang mana dia pun dah simpan daripada zaman mula kerja sampai umur lebih kurang 50-an, ada lebih kurang RM500,000 dan terjebak dalam pelaburan-pelaburan Geneva Gold dan haram. Jadi ini contoh sebenarnya kita di Persatuan Pelabur Strategik Mula Malaysia nampak perkara skim cepat kaya yang ada di Malaysia ini adalah satu benda yang agak parah sebenarnya. Okey. Saya rasa kena panggil Cik Nizam untuk kembali dan berbincang lebih lanjut tentang perkara itu. Dan nanti kita buat spesifik sikit tajuk dia. Jadi boleh kita dapat ilmu yang cukup. Ni rasa macam tak sabar nak belajar semua. Mungkin boleh ambil contoh mana-mana syarikat tentu yang kita boleh ni kan? Ada satu syarikat nama dia IFCAM MSC, syarikat yang terlibat dengan teknologi, naik hampir 1,700%. Apa nama tadi? IFCA. Iaitu IFCA MSC. Contoh itu dah naik. Dah naik tak boleh belilah. 1,700% dalam tempoh setahun. Saham teknologi. Inilah sebenarnya yang saya namakan potensi tahun peluang tidang dalam saham teknologi. Masih ada banyak lagi syarikat yang ada potensi. Ada 1,000 syarikat. Lepas ni belakang kamera kita bincang. Saya nak beli saham. Terima kasih banyak sudah bersama kami. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi. Selepas ini Wings akan bersama kita secara live. Awi dan kawan-kawannya.